Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang ke episod khas podcast kami dinama Arena Isukan. Okay, malam ni kita nak sembang pasal satu event paling gempak dalam dunia e-sport Malaysia tahun ni. Korang tahu tak pasal apa? Rasanya korang tahu sebab nampak kan dekat sini kita dah mainkan berkaitan dengan Mobile Legends. So sementara ataupun sambil-sambil kita orang tengah podcast ni, korang layanlah sedutan-sedutan dari segi gameplay Homeboyz menentang dengan SRG untuk final MPL MY 2025 ni. So, apa yang kita nak sembang pasal tournament ni lah terbesar dalam Malaysia, which is final MPL MY 2025. Ramai yang tengok live game hari tu kan, masa viral SRG lawan dengan Homeboyz yang SRG bantai 4-0 tu. Memang padu betul gameplay yang ditunjukkan oleh kedua-dua tim. Okay, sebelum ni kita nak kumpas berkenaan dengan MPL. Saya kenalkan diri saya dululah. Saya Muhammad Faizal, merupakan host ataupun moderator anda pada malam ni. Yang menemani saya malam ni ada dua jejaka, iaitu rakan saya yang pertama, iaitu Farah Aidik yang akan membuat analisis berkaitan dengan teknikal untuk event MPL ni. Dan seterusnya rakan kedua saya iaitu Nabil Amsyar yang akan mengulas berkaitan strategi dan pengurusan sepanjang MPL MY berlangsung. So tajuk podcast kita pada malam ni ialah strategi dan sorotan MPL MY 2025, iaitu Grand Final SRG menentang Homeboyz. So malam ni kita nak ulas sikit dari pelbagai sudut, bukan setakat gameplay tapi berkenaan dengan pengurusan dan juga teknikal di belakang tabir event MPL MY ni. Kita mulakan dengan pendapat daripada Aidik. Baik Raja. Tapi sebelum tu kan, aku nak terangkan maksud MPL MY. MPL MY adalah Mobile Legends Professional League Malaysia dan tahun ni merupakan season ke-15. Yang final tahun ni korang tahu tak buat kat mana? Tak tahu kan? Kat Stadium Juara Kuala Lumpur. Kita boleh tengok penyokong-penyokong kedua-dua pasukan memenuhi segala ruang di stadium tersebut. Dan kita boleh dengar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kedua-dua pasukan punya atras. Okay, baik Nabil, apa pendapat kau tentang game final tersebut? Oi, bagi saya Grand Final kali ni, Grand Final memang selalunya epic lah. Sebab final. So dia kali ni final dua gergasi SRG dengan Homeboyz. Sekali lagi, every season selalunya akan diorang conquer. So dua tim ni dia penuh sejarah, penuh rival. So dua-dua datang dengan prestasi yang baik, yang mengagumkan. Daripada regular season lagi diorang perform, diorang bantai tim-tim yang ada. So dengan prestasi yang terbaik sepanjang musim, siapalah yang menang Grand Final ni. So nantilah kita cerita pasal semua tu. Tapi untuk spoilernya memang game final ni memang fight kita lah. Sebab dia sampai game keempat. Betul apa yang korang dua katakan tadi. So apa kata kita masuk ke aspek teknikal kejohanan ni? Aidik, boleh share sikit tak? Boleh Faizal. Okay, nak jalankan kejohanan besar macam ni, ada 4 komponen penting. Yang pertama ialah server khas untuk mengelakkan lag ketika bermain. Yang kedua ialah peralatan yang standard. Semua tahu yang MPL ID mempunyai peranti diorang sendiri, iaitu Samsung Galaxy S24. Filipina juga menggunakan Samsung Galaxy S24. Malaysia semua tak tahu kan menggunakan peranti apa. Malaysia menggunakan peranti Infinix GT20 Pro guys. Dan yang ketiga ialah skrin besar. Sistem live streaming siap dengan observer untuk tunjuk aksi enjin. So penyokong-penyokong yang datang takkan terlepas aksi-aksi yang menarik yang berlaku ketika game dijalankan. Dan yang paling penting sekali korang tahu apa? Iaitu kru teknikal. Kru teknikal ni sentiasa standby kalau ada apa-apa masalah. Barulah event tu boleh jalan dengan smooth. Nabil, pendapat kau pula macam mana? Okay, untuk aku pula, kau cakap pasal technical, aku nak cakap pasal format tournament ni. Kira tournament ni, macam kita tahu daripada awal, dia ada peringkat awal dia, which is regular season. Daripada regular season tu,
first kali dia main dengan best of 3 series. So maksud dia kat sini siapa menang 2 daripada 3 tu, dia menang 2 game dulu, dia lah pemenang. And bila selepas pada regular season ni, dia orang pergi ke peringkat playoff, which is dia orang main dengan best of 5. Maksudnya siapa menang 3 game, dia lah menang. So dekat playoff ni pula, dia ada upper bracket and lower bracket. So sepanjang playoff ni, so every team yang main kena consistent daripada awal sampai ke akhir untuk dia nak reach final tu. Sebab bukan senang. Sebab macam season ni kita tengok banyak tim-tim yang underdog yang boleh perform dengan baik. So tapi diorang boleh perform dalam 1 game, 2 game. Lepas tu game next dia dah tak perform. So untuk nak reach final tu it's not easy tak senang. So dia kena konsisten dari peringkat awal daripada regular season tu, playoff sampai ke final. Barulah dia boleh juara. Macam juara kita SRG. Alright, terima kasih daripada Aidit bagi pengetahuan baru jugalah untuk orang yang dengar kan. Betul lah apa yang dikatakan Nabil pasal format semua tu, sebab ada yang tak tahu pasal MPL ni. So tu kira macam pencerahan lah untuk diorang. Okay, now dari segi pengurusan acara, aku nampak ada banyak macam penambahbaikan tahun ni. Antaranya dekat layout stage. Boleh nampak yang tahun ni punya stage lebih besar lah berbanding season lepas. And nampak lebih modern dengan device-device yang digunakan pun nampak canggih. Lepas tu MC pun nampak banyak improvement dari segi dia punya cara interaksi dengan penonton. Macam agak happening lah and tak hambar macam season lepas. Orang yang dengar pun rasa macam seronok. Organizer pun ada juga sediakan booth jualan, macam booth jualan merch. Lepas tu ada booth mini game and ada juga sudut tanda tangan bersama dengan pemain. Ni kira macam improvement yang dari event je lah. Tapi macam mana pula dari segi gameplay setiap team pula kan? Bolehkah Edit ulas sikit dari segi analisis yang kau ada buat? Semestinya boleh Faizal. Okay, kita boleh tengok kedua-dua pasukan menggunakan strategi yang sangat luar biasa. Kita boleh fokus kat Homeboys. Homeboys menggunakan meta yang sangat baik. Diorang menggunakan control map yang sangat kemas. Early game diorang main sangat baik. Dan jungler diorang punya rotation juga kita boleh tengok sangat pantas. Dan apabila melakukan menghabiskan jungler tu dengan sangat cepat lah. Dan tapi ni SRG bos. SRG kita tak boleh pandang rendah. Kita boleh tengok SRG steady je main guna otak. Diorang target late game. Sekali padu, sekali set up team fight, diorang terus wipe out kan Homeboys. Memang kedua-dua tim ada style tersendiri. Memang serius padu. Tapi rezeki berpihak kepada SRG. Nabil, apa pandangan kau pula? Okay, kalau pandangan aku macam aku tak borak banyak pasal gameplay sebab kau dah cerita semua gameplay. Bagi aku macam penonton kita as fan, as penonton semua kita banyak tengok gameplay, tengok pemain, oh jungler ni hebat, power. Tapi kita tak nampak dari side coaching, analyst. Side ni kita kena bagi penghargaan yang lebih juga penghargaan, pujian pada coach and analyst untuk both team. Memang ada yang kalah menang tu ada permainan lah. So both team did a great job and kalau kita tengok diorang punya draft pick, diorang ban pick, semua sangat kemas, sangat rapi. Dia nak counter every hero tu. Memang detail lah dia punya analyst buat kerja and coaching. Good job lah, good job. Tak macam kita kalau kita main rank, kita pick je apa kita nak, pergi lantak lah orang lain lah. Macam tak seronok kan. Tapi diorang main sangat teratur, sangat berdisiplin, coaching dia jaga, mantap, semua mantap. And bila dalam tournament tu kita pun dapat tengok macam hero-hero meta banyak keluar kan, macam Fredrin, Joy, semua dimainkan. And paling yang tak disangka-sangka, Nana, Stormy. Nana digunakan oleh Stormy. Itu kalau dalam international tournament guna Nana, memang masa tu pun sendiri ramai peminat terkejut kan. So agak mengejutkan lah. Tapi interesting lah untuk kita yang tengok ni. Ya, aku sangat setuju lah dengan apa yang korang cakap tadi. Dan lagi apa yang Nabil cakap. Pick Nana ibarat macam kau tak respect opponent tu. Benda-benda yang
orang tak main dalam meta tapi orang pick juga. So tapi apa yang kita nak simpulkan sini, bukan nak simpul sangat lah. Orang tak boleh lupa juga dengan aspek etika dan apa ni, dan juga peraturan ni. Sebab benda ni penting tau untuk kita bagi perhatian lebih. Sebab sekarang ni kan macam kita nak main game apa semua, kebanyakannya usia-usia daripada kanak-kanak dan juga remaja. Mereka ni minat dia sampai ada yang nak jejakkan kaki dalam dunia pro player. So bukan setakat gameplay je yang diorang kena belajar ataupun nak study lah. Diorang pun kena belajar juga berkaitan dengan undang-undang dan peraturan dalam e-sport ni. Jangan fikir macam aku langgar je asalkan aku ni boleh jadi pro player. Jangan fikir pro player ni tak kena tindakan keras kalau diorang buat salah. Semua pemain kena patuhi kod etika. Macam contoh, tak boleh nak provoke ataupun taunting yang terlalu over sehingga melibatkan penggunaan bahasa kesat kat opponent. Sebab akan ada marshal yang akan pantau every game. Kira macam before ataupun before, during and juga after game, sentiasa akan ada kat belakang setiap player tu marshal. Dia nak check dari segi korang communicate, dari segi check device apa semua. Walaupun device yang korang dapat tu memang dah sediakan, tapi marshal ni dia akan check juga, mana tahu masa korang player ni warm up, masa warm up main-main dekat klasik apa semua tu, ada yang install cheat dalam device korang. Kalau tak, takkanlah ada case kena ban seumur hidup sebabkan guna cheat dalam tournament kan. So apa lagi best dalam MPL ni yang korang rasa orang tak tahu? Aidit, orang kata MPL ni tak boring. So boleh cakap sikit apa yang best? Memang tak bosan, Jan. Ada satu benda yang lagi menarik perhatian aku lah. Benda ni yang dilakukan oleh pihak organizer menyediakan slot refleksi dan sidang media lepas final. Pemain boleh kongsi pengalaman, cabaran dan inspirasi mereka. Bagi aku, ini benda sangat penting untuk bina imej profesional pemain e-sukan. Apa pandangan kau pula, Nabil? Okey, untuk pandangan aku lah, macam apa yang aku rasa aku dapat simpulkan selepas kita borak-borak banyak kan. Macam tournament macam ni secara overall lah, kalau kita tengok tournament macam ni bukan setakat hiburan tau sekarang. Dulu dia hiburan sebab dia tak ada e-sport ni. Dulu setakat main, fun, habis. Tapi sekarang tournament ni bukan sekadar fun-fun, bukan sekadar hiburan, tapi dia dah jadi satu platform, jadi tempat untuk kita bangunkan bakat, untuk asah bakat baru, untuk kemajuan teknologi, and untuk kita punya perpaduan juga. Sebab kita boleh nampak pelbagai kaum dari macam-macam latar belakang, semua duduk sekali, semua tengok, semua sokong e-sport ni. Lagi-lagi waktu grand final ni, semua sokong tim masing-masing. Dan waktu MSC pada tahun lepas, satu negara support belakang SRG. Itu momen-momen yang macam emotional lah untuk satu negara, untuk kejayaan tu kan. So aku rasa tu je lah kot untuk episod kali ni. Harap korang yang mendengar ni semua dapat belajar something daripada apa yang kami kumpaskan. So jangan lupa follow podcast ni untuk lebih banyak episod akan datang. And sekian itu saja daripada kita orang. Terima kasih daripada kami bertiga. Saya Faizal. Saya Aidit. Dan saya Nabil. Sampai jumpa di episod seterusnya.